kerajaan akan memberi tumpuan kepada projek-projek kritikal yang berasaskan kesejahteraan rakyat dalam pembentangan Belanjawan 2026. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membantu rakyat menghadapi ketidaktentuan cabaran global dengan meringankan beban kos sara hidup juga dijangka akan terus diberi penekanan dalam belanjawan yang akan diumumkan Jumaat ini. Tapi tumpuan kali ini ialah lebih kepada untuk membantu rakyat kita. Projek-projek yang kritikal, masalah banjir, masalah bekalan air, tenaga, kepada keseluruhan masyarakat kita, sokongan-sokongan kepada mereka, kumpulan-kumpulan rentan, itu akan menjadi tumpuan saya kira daripada kerajaan. Itu juga yang saya harapkan supaya dapat mengurangkan kos sara hidup rakyat kita. Bagaimana kita nak membantu dalam keadaan yang tidak menentu sekarang ini, dunia yang tidak menentu, ini yang menjadi tumpuan. Datuk Seri Fadilah ditemui selepas merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Negara 2025 di Ibu Negara pada Isnin. Menerusi Belanjawan 2025, Kerajaan Madani memperuntukkan jumlah tertinggi dalam sejarah bagi sektor pendidikan iaitu RM64.1 bilion kepada Kementerian Pendidikan dan RM18.1 bilion kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Sektor pendidikan dan kesihatan terus diberi keutamaan saban tahun.